Assalamualaikum. Kini kita mai buat tom yum telur sotong dah. Lagu ni dah. Kita mai tengok cara-cara je dah. Mula-mula tu buat air dulu dah. Air ni kita pakai luar senduk. Lepas tu buh kuah, serah, bawang merah, bawang putih. Buh masuk. Lepas tu tunggu air tu gelegak dah ataupun air tu didih dah. Somalia ke panggil tak silap dah. Ni kalau gelegak dah kita buh telur sotong kita nak buat masuk dah. Lepas tu kucai-kucai sikit takut telur sotong tu jadi tokor dah. Lepas tu tunggu telur sotong tu masak dulu dah. Agak atas telur sotong masak dah kita buh dah 5 puruk, akar pakcik, terus masing lada bawang merah dah. Lepas tu kita buh sakar dah, sakar sudu. Lepas tu baking sikit. Garis sudu. Gawi kakak hacur dulu dah. Agak atas hacur dah ke selopi buh air selima masuk dah. Lepas tu susu cair sikit masuk. Lepas tu itu buh daun pakcik ada hurufah dah. Lepas tu kita gaul sikit biar daun tu masak dah. Ni masak kadang ni boleh dah ni. Lepas tu boleh lah kek buh makuk dah. Kalau piak kena menu ni jangan lupa tekan like, tekan share bagi kok sai-sai dah. Cara-cara tak payah lagu ni boleh kita rawat dah.